Macam mana mamat ni boleh papak kulit kayu manis macam tu saja weh. Gila kalau aku tak boleh telan weh. Serius aku cakap. Tapi korang tahu tak kebaikan kulit kayu manis ni dari segi saintifik, bila boleh baca kajian bawah ni ya. Kulit kayu manis dia tinggi cinnamaldehyde tau. Cinnamaldehyde dalam darah dia buat apa? Dia bantu untuk rendahkan gula dalam darah. Macam mana? Sebab dia increasekan insulin sensitif. Sebab tu lah kulit kayu manis tu orang tua-tua makan dan orang tua-tua kita ni jarang kena kencing manis. Make sense tak? Kajian dah abang dia bantu untuk kurangkan gula weh. Tetapi tak semua kulit kayu manis dicipta sama. Ada dua jenis kulit kayu manis yang common korang jumpa dekat pasar. Satu adalah the Ceylon, Ceylon ni, Ceylon. Satu lagi Cassia. Cassia ni eja dia Casia. Ceylon dia lebih healthier. Kalau Cassia pula, kajian mengatakan Cassia ni boleh rosakkan liver weh, hepatotoxicity sebab tinggi coumarin, Coumarin. Coumarin adalah satu bahan kimia dalam kulit kayu manis yang boleh toksinkan pada liver kita. Bahaya pula. Tadi cakap kulit kayu manis bagus untuk gula. Tapi bila makan kulit kayu manis banyak sangat, rosakkan kita punya liver. So, mana satu betul? Kalau kau nak cari yang kulit kayu manis bagus, Ceylon lah. Yang lebih nipis, yang kecil. Kalau Cassia pula, dia tebal. Cassia ni jangan ambil. Berpotensi boleh rosakkan liver kita. Kajian dah abang dah. Hamba tengok ni. Coumarin yang boleh menyebabkan liver toxicity. So nak makan kulit kayu manis bagus, pilih Ceylon. Yang nipis, yang tu yang bagus untuk gula dalam darah. Gula tinggi dalam darah, dia akan menyebabkan inflammation yang akhirnya boleh menyebabkan insulin resistant. Lama kelamaan, korang kena kencing manis. Kencing manis saja boleh menyebabkan kanser. Boleh menyebabkan serangan jantung. Boleh menyebabkan stroke. Sebab kencing manis sahaja. Sebab itulah permulaan penyakit mesti ada kaitan dengan gula yang tinggi dalam darah. Sebab itulah kita kena fight inflammation. Fight macam mana? Makan makanan yang tinggi dengan antioksidan. Boleh makan sayur. Sayur hijau boleh. Bayam, kangkung. Tak ada masalah. Carrot. Even jauh lagi better. Tetapi top up dengan suplemen yang memang ada kajian. Tak rosak pinggang. Tak rosak ke hati. Dos memang terkawal. Dikaji oleh universiti kita sendiri. UPM. Black turmeric. Ada kajian mengatakan tinggi antioksidan tau. Amalkan sebiji dua biji. Fight inflammation. Kurangkan makanan yang processed food. InsyaAllah kita dapat untuk kurangkan penyakit. Kita ni bukan nak hidup lama pun. Kita je nak aging secara healthy. Maksudnya, tua secara sihat. Itu saja. Kita tak mau susahkan anak bini kita nanti.